Kalau nak cantik lagi, nak wangi lagi, hampa letak daun kari sikit. Hari ni saya nak bagi satu resepi yang orang nak minta sangat. Mereka nak buat tak jadi, Dia nak buat benda ni, dia kena orang kata teliti sikit. Sebab dia permainan api tu penting. Banyak orang-orang yang nak buat kat kedai tapi buat tak jadi. Bila mereka buat, mereka kata mereka buat jadi scrambled egg. Jom saya tunjuk. Okey, yang ni untuk goreng tepung, udang goreng tepung. Yang ni kita buat yang paling simple. Kalau nak tunjuk kat kedai punya memang complicated sikit. Saya tunjuk kat hampa yang nak buat paling simple, modal paling rendah sekali. Boleh buat kat rumah. Okey. Yang ni kita buat satu sudu. Sikit je aji. Sikit je gula. Lepas tu cili giling sikit. Sos tiram. Dan masukkan telur sikit. Okey. Lepas tu gaul je. Gaul pakai tangan tak apa. Sebab apa kita pakai tangan? Sebab kita nak tahu rosak dia. Dengan tangan ni Tuhan bagi dah rasa deria rasa. Kalau kita rasa benda ni rosak ke apa ke kan. Kalau kita rasa macam hati melekit-melekit tu makna dia rosak lah. Sebab tu Tuhan bagi kita deria rasa. Kalau pakai gelas kita tak rasa benda tu. Kalau hampa nak mudah kat rumah, hampa beli tepung bestari. Ni bukan marketing untuk bestari lah. Tapi saya nak bagi mudah, saya tak sebut jenama lagi. Hampa tanya jenama apa pula. Tepung bestari campur dengan tepung jagung. Mudah. Kalau nak pakai tepung yang kami guna complicated. So saya tunjukkan hampa cara mudah. Okey, udang 1 2 3. Ni untuk bancuhan kering. Yang tadi bancuhan basah untuk lekatkan dia. Okey, go je. Kita masukkan udang. Kita goreng dia sampai dia, udang ni tak lama dia start je. Kita masukkan butter. Kita pakai butter, kita tak pakai margarine. Kalau hampa makan kat sini kita pakai butter cup. Kita tak pakai margarine. Butter ni cair. Lepas tu nanti baru kita masukkan telur. Buka api, jangan kuat sangat. Jangan terlalu heavy api dia. Pelan je. Tunggu sampai minyak ni panas. Tapi yang penting jangan terlalu panas. Faham tak? Dia antara panas dengan tak panas tu. Saya tunjuk teknik dia. Letak telur 2 biji. Lepas tu untuk perasa dia kita letak kicap sotong sikit. Tepung jagung. Okey. Tepung jagung jangan banyak, sikit je, ujung-ujung cancur je. Okey, kita kacau dia. Bila kita tarik dia bertali, nampak? Dia tak putus. Macam tu. Baru dia jadi. Apa setengah orang depa buang yang putih telur tu. Okey. Kita try sekali lagi. Ni boleh. Okey. Macam ni, ambil senduk. Pusing. Saya tangan kiri, saya kidal geng. So kalau hampa tangan kanan, hampa pusing lah belah kanan. Tuang. Bismillahirrahmanirrahim, tuang. Jangan bagi putih. Tuang pelan-pelan, jangan getak. Jangan getak je. Tangan tu kena relax. Bila dah habis kita tuang, terus buka api besar. Kacau dengan laju. Kacau je. Okey, bila dah nampak telur ni kuning-kuning sikit, tutup api. Lepas tu kita masukkan udang yang kita goreng tepung tadi. Masukkan dalam. Kacau dia sekali. Jangan buka api dah. Alright, terus angkat secepat mungkin sebelum telur kita hangit. Siap. Siap kita punya butter prawn. So kalau nak buat dengan nasi goreng boleh. Kalau nak cantik lagi, nak wangi lagi, hampa letak daun kari sikit. Saya daun kari habis. So hampa boleh gunakan daun kari bagi dia rasa aroma daun kari tu naik lagi sedap. Okey, kalau ilmu ni ada manfaat untuk hampa, jangan lupa follow, like, komen dan share sekali. Esok kedai buka macam biasa 5:30 petang sampai pukul 12 malam. Bye.